Okey, untuk hari ni kami nak buat aktiviti mencari ikan. Ya. Ikan, mancing ikan kat mana? Kita akan cari dalam sungai. Okey, Atif tunjuk sarung tangan Atif. Wow, sarung tangan Atif. Hari ni Atif. Atif, Atif nak buat apa hari ni? Anak ibu? Nak pancing ikan, nak bakarkan daun. Okey. Kita hari ini seadanya sahaja. Jaring dan juga baldi. Are you ready Ajmal? Ready. Macam mana mula-mula? Okey Ajmal, macam mana? Mai, kita nak mula daripada mana Mai? Okey, let's go. Okey, dekat sini dalam kebun kami ada satu anak sungai kecil. Jadi kami nampak ada banyak sangat anak ikan. So hari ni kita nak tengok anak ikan apa yang ada dalam sungai kita. So Hati jangan turun dulu. Kita gunakan teknik tradisional cara menangkap ikan. Kita hanya ambil ikan yang kita perlu sahaja. Jangan lebih. Yang selebihnya nanti kita pulang balik kat sungai. Nah, sungai ni kecil sahaja. Air dia jernih. Apa dia Mak? Ibu rasa sebelum kita turun, kita kena letak yang ni dekat hujung sana Mak. So ikan ni akan bergerak aja ke sana. Betul tak? So kami cari spot yang strategik nak letak jaring ni. So setakat ni kita jangan kacau dulu ikan-ikan yang ada dalam sungai ni. Okay, let's go. So kita kena bergerak daripada depan sana. Kita dah letak jaring. Ya. Okay, let's go. Ikan lepas Mai. Ada lubang. Oh, jaring terlalu besar menyebabkan ikan-ikan tu berjaya melepaskan diri. Ikan berjaya melepaskan diri. Okey, kita tengok tekniknya. Tolong ibu. Kenapa? Aku nak balik rumah. Loh, penat dah. Bukan penat, panas. Okey, kita balik sekejap lagi ya. Kita duduk tempat Balik teduh. Kuantan. Okey, sekejap lagi kita balik Kuantan. Okey, nanti boleh masuk air. Tangga situ. 3. Turun. Sekejap lagi kita turun. Wow. Sejuk dah air tu. Ada haiwan? Ada haiwan apa? Ikan. Okey. Nanti tahu tak color apa ikan tu? Color apa ikan tu? Fish. Uish. Okey, projek mencari ikan dah bertukar kepada projek menebas je lah. Sebabnya jaring tadi terlalu besar. Jadi kita kena beli jaring baru yang lebih kecil. Sebab ikan kat sini ikan yang kecil sahaja. Abah apa nama ikan bah? Ikan seluang dan ikan tebal sisik. Nanti kita cek apa nama saintifik dia.